sadarku dari hilafku, bersujud memohon ampunan atas segala dosa-dosaku yang telah lelahkan hatiku. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal. Astaghfirullah, bukalah pintu taubatku. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal. Astaghfirullah, bukalah pintu taubat-Mu. Boleh nampak presentasi gagal ya. Si alang bukit bojojo di balik ranah Palambayan, hari raya nanti kinilah tiba. Basobok kita di Kucindan lebaran. Ya, jadi desanak nado di rumah sesuai dengan tema kita hari kini ko adalah tentang manambang. Manambang ko bukan manambang joto, tapi manambang ada anak-anak segorombolan mau datang ke rumah awak pe barayonyo. Itu tangannya. Manambang. Ba apa lo konyek ceritanya? Kita cari ke Kampung Sabalah. Nado dan kemanolongan awak tado. Tupik nado. Lalu kemabui le. Gulai ka dibuat lah. Ya dengan nolong le ka. Lagi dia rantau nak pulang-pulangnya no. Nak le buat piti nak indaknya. Siapa kamu nolong le? Panen ada makan rajo tadi. Ya tengah malam lu baik ketupe pelan tarawih telah nak lu jadi le dok. Kue ke dibuat. Lagi nak pulang-pulang. Mana baru sudah kuliah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mane. Ini mama. Salah. Malu kan nangis, roy tiba kuah. Malini Puspasari. Hah? Malini Puspasari. Kalau baraka. Ikut 3 bulan apa ini nak pulang dah. Nih, samu sih nasi bawa ma. Maka bele-bele mata meniangga. Maka indah lo hari karayo. Mbak di rantau nak pulang-pulangnya doh. Tampung bibir lo, tampung stek lo. Ketupe di wena namu sudah. Kue sampai tengah malam. Mulai ka di we lo wak seorang. Alah. Mana ni tolong lah yang bakar rajo. Gantian Malini menangis lah. Gantian tolonglah si ko bakar rajo. Beko masak ketupe ko bawa lo pulang ke rumah di. Kau bawa pulang. Indah, buih lu. Beko lah masak ko tolong lo yang bakar rajo si ko. Gantian Malini mecek lah. Malini minta tolong kau niang Kau dah 3 bulan kau. Iya, tunggu lu deh. Maka kau tunggu lo. Ambil kue lu deh. Kue rayonnya lah masak. Kue Malini ya. Cobalah kue rayonnya Malini. Ya. Kau sampai tengah malam yang membuat adik Malini kau mah. Anak dua dan menolong alamak kue uniang anak Malini kecak lah lu.
Kalau lini semana kue kau kurang ada uniang konyo. Ada mana ni? Lini je tu buat tampek boleh bawa lini pulang kah? Jangan buat tampek le jual aja orang nak makan meko lah jual orang kan makan kue uniang meko. Bawaan orok dalam kau kah orok kau ha? Iyalah. Kok uniang doan sehat-sehat saya. Jadi kan rayo ko kalau nyala keluar kan yang balik baju rayo. Jemal lini nak itu kemari tu. Ada ngarun yang kah? Atuh. Iko persiapan lebaran nak do dah. Atuh. Aku kembali ke tupik piti nak do dah. Oh. Wah. Mak. Mak. Waalaikumsalam. Salam, Mak. Anda. Siapa, Mak? Iko tetangga sebelah. Tetangga sebelah, Mak. Iya. Itulah banyak orang ngadu Banyak sekarang. orang ngadu, Mak yo. saya menunggu laki pulang. Lini dah. Malini. Nini. Yo. Betul ya, dia Mak. Iya. Dari yang baru dah kau dah. Mau udah ni enggak, Mak? Udah tu Pak Ugo. Pak Ugo. Pakai lah nak. Mana lo, Mak, oh anak Mak lah. Jadi Lini tadi kemari dah. Lini kamu minjam pitih Mak sudah. menuni malam tapi ini jam Mak mimun lah, Mak. Ini nano Mak. Anak kami mau lalu balinia. Malah cerita kamu ini. Bangau nama bagi ni Mak, siapa lah Mak. Lini minjam pitih untuk beli handphone. Okey lah Mak. Ni Mak. Handphone kue. Sepatu tumit tinggi Malini lu nak do Mak. dah. Itu Mak. Kau nak anak mak minta pitih lu. Jangan satu lo lah yang. Tujuannya lo. Mak mana lu Mak? Betul lah. Ni Mak ya. Tak ni Mak ya. Jadi bikul ini. Lini perlu pitih. Apa siapa kau kan nak pulang dah 3 bulan kan. Jadi untuk balik sepatu tinggi Lini nak do sepatu tinggi kan nak do gini gitu. Orang mata ikut nak boleh pakai sepatu tinggi dan sepatu rendah. Kan kalau pakai sepatu tinggi Lini kan tu boleh kau jalan ni. Pinjam Lini pitih 10 juta saja je. Macam pitih banyak mana laki pulang lah doa. Ya pulangnya dari Malaysia nya bawa pitih banyak teman ya. Kau nak letak ibu lo aku. Bekam malin tolong mau. Assalamualaikum. Kuciau dah tipu ni kuah. Makan dua sudah kamu jadi pitih, makan dua tadi ada makan dua satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nia. Iya. Apa ni yang? Ke tetangga sebelah. Jadi Seselini. Hah? Seselini. Susu hijab berselu. Maliani. Maliani. Lebih sesuai nama tu. Maka Maliani nama. Nia. Ada laki wak kemari tadi. itulah kejutnya dari tadi ni nak pasar radio seseorang nak do yang nampak dua mai. Batu kan ndak ada laki berdua kok. Iyo, ikut. Kau kemana laki? Laki tak pulang, kau laki. Laki kemana? Laki mo pai main musik ke Malaysia no, bang pai saxophone tadi tu bang. Nak sige kau dunia. Kau malah. Kau mau putar-putar je lah sini kau nampak kau duduk di lapau bagai yo. Ini duduk kali duduk di lapau. Tunggu yang kasihan mau manis mana. Nih. Salam Laki cik. wak jan di karo anak. Salam, Yo cik. mudah-mudahan mirip jana ya. Iyo. Mirip kau ya. Jangan dulu tangannya Harun. Yo kapadusi semua dusi kenapa Harun ya? Harun tangannya tu mah. Jadi dia dapat tanda piti kau kak. Jadi itulah ke. Ini yang kalau kau menyalan juga kalau kau pulang lagi ini aku ni salang aja lah binti. Kau nak binti. Boleh kau pulang Lini doakan. Iyo. Laki yang capek pulang mau Iyo. piti saya gerobak tundo. Iya, mudah-mudahan terbalih kau buat. Berakat yang Iya. pulang tahun besok ya. Iya. Tapi tolonglah unyang ke rajo. Malin bawa suku tupek ke Dia kalau pulang beko bokok. tamu unyang kalau lah pulang laki ni dan tu beko tamu unyang banyak indak sadang ke tepek ko do lah ya. Jadilah. Ayo. Jadilah. Kalau sudah dunia makan rajo lah yo. Kok Lini bawa saya pulang lah deh. Ayo. Makasih Beko piti. beko kalau apa beko kalau sudah ke tepek unyang beko tolong tan kamari. Kok kalau indah babungu lo piti kan? Indah. Babungu dah kan? Ikhlas unyang. Pinjam 50 pulang 250 Indah, nak. aduh unyang tak itu doh. Adilah salam Iyo. tu. Ayolah. Alah elok ya go elok yo. Yalah ni. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sujudku terlupa mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal. Astagfirullah, bukalah pintu taubat.